Orang perempuan pakai baju lengan pendek, tapi kat dalam dia pakai baju ketat inner. Adakah dia tutup aurat? Jawabnya, nampak tak yang bahagian ketat itu dari luar? Jawabnya nampak, tak boleh. Kerana tutup aurat ni perempuan dua. Yang pertama, jangan nampak dah badan daripada luar. Yang kedua, jangan nampak bentuk. Nak pakai inner, nak pakai hang sock boleh. Kita pakai baju kurung, dalam kita pakai hang sock. Itu tujuan hang sock. Bukan dengan hang sock ni kita pendekkan lengan, lepas tu sambung dengan hang sock. Itu tak boleh. Hang sock ini kita pakai lengan panjang, dalam ada hang sock. Apa tujuan? Bila kita nak ambil barang di mall, di market, lengan baju jatuh, kain lembut kan, dah baju jet ke apa jatuh. Maka ada hang sock. Ni cover, itu baru harus. Ni dah duduk saja tu hang sock dah keluar gini. Tak boleh. Kerana badan kita itu, perempuan macam tadi lah, attraction. Al-mar'atu aurah, perempuan itu kebanyakannya adalah aurah.